Pernah tak anda terfikir apa kaitan antara kerabat diraja, orang asli dengan sikit unsur-unsur magic? Nah, dalam kupasan kali ini, kita akan singkap macam mana gabungan yang sangat unik ni sebenarnya telah membentuk sebuah dinasti yang hebat di sebalik satu nama yang kita semua kenal di Malaysia, Kinta. Jom kita bongkar. Raja, orang asli, loceng dan seekor cicak bunyi macam tak ada kena-mengena langsung kan? Tapi sebenarnya, jawapannya ada pada asal-usul nama Kinta itu sendiri. Satu kisah yang jauh lebih menarik daripada yang kita bayangkan. Bila kita sebut je Ipoh atau Kinta, mesti yang terlintas kat fikiran kita tu kopi putih, gua batu kapur dengan taugeh kan? Tapi, di sebalik semua tarikan moden ni, ada satu sejarah yang jauh lebih lama dan mempesonakan yang bermula sejak abad ke-16 lagi. Cerita ni bermula dengan satu kesatuan yang sangat-sangat unik. Bukan perkahwinan biasa-biasa tau. Ini satu gabungan strategik antara kuasa istana dengan kearifan orang asal yang akhirnya melahirkan satu dinasti baru di Kinta. Segalanya bermula dengan seorang tokoh bernama Toh Cangkat Piatu. Siapa dia ni? Dia adalah putera kepada Sultan Mansur Shah I, hasil perkahwinan baginda dengan seorang wanita dari suku Semang. Ini menjadikan beliau seorang pewaris dengan salasilah yang sangat istimewa. Disebabkan gabungan unik inilah, keturunannya diberi satu gelaran khas, bangsa diraja. Ini bukan sekadar nama, tapi satu pengiktirafan rasmi yang dalam salasilah mereka ni mengalir darah diraja dan juga darah orang asli. Ia adalah simbol penyatuan budaya yang sangat berkuasa. Inilah gabungan dua dunia yang menjadikan ia begitu istimewa. Di satu pihak, darah raja memberinya otoriti dan kuasa. Di pihak lain, warisan ibunya memberinya hubungan yang sangat mendalam dengan tanah dan penduduk asal. Kombinasi VIP inilah yang menjadi kunci pengaruhnya di Lembah Kinta. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling mistik dalam cerita ni. Macam mana sebuah perjalanan menyusuri sungai yang biasa je boleh bertukar menjadi satu peristiwa legenda yang akhirnya memberi nama kepada seluruh kawasan ini. Cuba bayangkan ini, Tuan Cangkat Piatu dan pengikutnya tengah berlayar. Tiba-tiba perjalanan diorang terhalang. Pada masa tu, kedengaran bunyi genta, bunyi macam loceng yang misteri bergema dari gunung. Serentak dengan tu, muncul pula seekor cicak kubing. Dan sinilah keajaiban berlaku. Setiap kali cicak itu bergerak, bunyi loceng itu pun kedengaran. Bila ia berhenti, bunyi itu pun senyap. Melihat keajaiban ni, Toh Cangkat Piatu dengan penuh yakin terus mengisytiharkan, kalau begitu, sungai ini kita namakan Sungai Genta. Dan pada saat itulah, nama asal bagi Kinta dilahirkan, diinspirasikan oleh bunyi loceng misteri itu. Tapi, peristiwa mistik di sungai itu hanyalah permulaan. Ia diperkukuhkan lagi oleh satu mimpi. Sebuah mimpi yang mengubah petanda menjadi satu takdir untuk dinasti ini. Pada satu malam, Toh Cangkat Piatu bermimpi dia didatangi oleh jin penunggu Gunung Ceroh. Jin itu bukan saja merestui penggunaan nama Genta, tapi juga meramalkan yang beliau dan keturunannya memang ditakdirkan untuk menjadi orang besar Kinta. Mimpi ini dianggap sebagai satu petunjuk ilahi atau divine approval. Apa yang sangat menarik ialah bagaimana nama tu berevolusi. Bermula dengan Genta, kemudian pengaruh tulisan Jawi, sebutan pedagang Cina dan adaptasi oleh orang Eropah secara beransur-ansur telah mengubahnya menjadi Kinta, nama yang kita kenali hari ini. Untuk mengukuhkan lagi kedudukannya dan sebagai tanda hormat pada penduduk tempatan, Toh Cangkat Piatu berkahwin pula dengan seorang wanita dari suku Temiar. Dari sinilah lahirnya gelaran rasmi Datuk Panglima Kinta yang menjadikannya salah seorang daripada 8 pembesar utama atau Orang Besar 8 dalam sistem Kesultanan Perak. Tapi macam semua dinasti, zaman keemasannya tak kekal selamanya. Konflik dalaman dan tekanan kuasa dari luar mula menguji kekukuhan legasi Kinta dan akhirnya mengubah nasib dinasti ini. Pada satu ketika, kuasa di Kinta terbahagi kepada dua pusat utama. Di Kepayang, pemimpinnya ialah Toh Senongsa Seri Narawangsa. Manakala di sekitar Batu Gajah, kuasanya dipegang oleh Maharaja Kinta. Jadi ada dua power center yang wujud serentak. Macam dalam banyak kisah sejarah, penyelesaiannya datang melalui perkahwinan. Apabila waris kedua-dua pemimpin ini disatukan, ia menyatukan seluruh wilayah Kinta di bawah satu gelaran yang sangat berprestij. Orang kaya-kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa Diraja. Namun, setiap kisah hebat ada babak akhirnya. Ia datang dalam bentuk Ngah Jabur, Panglima Kinta terakhir dari jalur Kepayang. Beliau seorang pejuang yang berani.
Dan dalam era di mana kuasa British semakin meluas di tanah Melayu, dia membuat pilihan yang sangat berisiko, menentang campur tangan mereka di Perak. Akibat penentangannya itu, Ngah Jabor ditangkap dan dipenjarakan. Lebih tragis lagi, kuasanya dilucutkan. Keturunan beliau dari jalur Kepayang tidak lagi dibenarkan memegang jawatan Panglima Kinta. Satu era gilang gemilang telah pun berakhir. Jadi, apa pengajaran daripada semua ini? Ia menunjukkan bagaimana sejarah yang kompleks dan penuh warna ini sebenarnya tak pernah hilang. Ia masih wujud di sekeliling kita kalau kita tahu di mana nak mencarinya. Jadi, lain kali anda berada di Ipoh, pandanglah Sungai Kinta atau Gunung Cero dengan cara yang berbeza. Mereka bukan sekadar geografi, mereka adalah saksi bisu kepada kisah kerabat diraja, keajaiban mistik dan perjuangan menentang penjajah. Ini membawa kita kepada satu persoalan akhir untuk anda. Setiap bandar, setiap jalan mempunyai kisahnya sendiri. Agak-agaknya, apakah cerita-cerita yang terlupakan di tempat anda? Sejarah ada di mana-mana. Kita cuma perlu belajar untuk mendengarnya.